Lagu Ulek Mayang. Menerusi YouTube Safwan Nazri Podcast, malam itu Jiha menghadiri majlis kahwin rakannya, Alang. Suasana meriah, tetamu ketawa, muzik tradisional dimainkan. Tapi tiba-tiba, lagu Ulek Mayang berkumandang. Jiha terdiam. Seorang rakan di sebelah menegurnya dengan nada cemas. Jiha, kau okey? Jiha tersenyum. Aku okey. Jangan risau. Tapi belum sempat dia habiskan ayat, tiba-tiba kaki Jah naik. Tangan Jah terus naik. Dia terus naik. Jah terus rasa, aku nak pergi depan tu. Secara tiba-tiba tangannya bergerak sendiri, kakinya mula melangkah. Jiha menari bukan dengan kehendaknya. Aku nak pergi depan tu, aku nak menari, katanya teruja sambil tersenyum lebar. Tapi matanya kosong. Rakannya, Jannah, cepat-cepat menarik tangannya. Jiha mula memaksa diri untuk menari sambil berkata, janganlah Jannah, Jiha okey, katanya berulang kali sambil tersenyum. Jiha, istighfar, kau tak okey ni, kata Jannah risau. Jiha terus menari, mengikut rentak lagu yang semakin menghanyutkan sebelum dia sempat berhenti seketika. Jannah beredar sebentar, tapi sebaik dia berpaling, Jiha menyambung tariannya. Seorang lagi rakan mereka panik dan segera menarik Jiha keluar pergi ke hadapan rumah. Jiha, bangun. Sedar, Jiha, tolonglah. Jangan bagi benda tu menang. Okey, sambil cakap okey, tu tangi jerit. Saya okey. Dia naik balik. Lepas tu dia terus, dia tarik Jiha. Benda tu macam rumah tu macam besar tau. So dia tarik Jiha pergi area depan rumah. Namun Jiha hanya tersenyum sambil berkata, aku sedarlah. Suaranya pelik, bukan seperti dirinya. Tak, kau tak sedar ni. Cakap sesuatu dengan aku. Jiha, menggoncang bahunya. Dalam hati Jiha ada suara yang berlawan. Satu, mahu dia terus menari. Satu lagi menjerit meminta pertolongan. Malam itu Jiha berperang dengan sesuatu yang tak dapat dilihat dan ia hampir menang. Akhirnya orang yang telah mengubati Jiha telah menasihatinya supaya jangan dengar lagi lagu Ulek Mayang. Itulah kisah Jiha dengan lagu Ulek Mayang ini. Jom komen sekiranya anda ada kisah seram dengan lagu ini. Nombor 4. Lagu Menanti Kekasih. Menurut TikTok Adam AG, dia pernah berkongsi satu kisah seram yang dialaminya sewaktu zaman sekolah rendah. Katanya di sekolahnya waktu itu ada satu larangan pelik, murid-murid dilarang mendengar lagu Menanti Kasih kerana dipercayai ada kaitan dengan unsur mistik. Aku ingat lagi, masa tu ada budak yang tiba-tiba histeria, menjerit-jerit, menangis tanpa sebab hanya kerana lagu tu dimainkan sampai cikgu-cikgu pun takut. Lagu ni dia berhantu sikit lah. Ni I'm not joking. Sebab ingat lagi masa tu zaman-zaman sekolah darjah 1, darjah 2, 3, kita orang dah memang diharamkan untuk mendengar lagu ni sebab budak-budak histeria, budak-budak menjerit-jerit, menangis-nangis. Adam yang memang peminat kisah seram mula membuat kajian tentang lagu ini. Rupanya lagu Menanti Kasih dinyanyikan oleh Alda Risma, seorang penyanyi dari Indonesia yang meninggal dunia pada tahun 2006. Lagu tersebut dahulunya dikatakan kurang popular, akan tetapi disebabkan lagu Menanti Kasih, dia menjadi popular satu Malaysia dan lagu tersebut telah menjadi viral. Hal ini kerana apa yang menyeramkan ialah lagu ini dikatakan direkodkan dan dikeluarkan 3 hari sebelum kematiannya. Tetapi pihak forensik mengesahkan Alda sudah meninggal 7 hari sebelumnya. Jadi timbul persoalan bila sebenarnya lagu itu direkodkan dan siapa yang sebenarnya menyanyikan lagu tersebut. Lagi menakutkan, ramai percaya lagu ini ada kaitan dengan kisah tragis Alda sendiri. Lagu tu direkodkan 3 hari sebelum tu. Maknanya lagu tu dah keluar 3 hari, direkod 3 hari sebelum meninggal. Tapi kajian forensik mengatakan 7 hari dah dia meninggal sebenarnya. So, bila masa dia buat lagu tu dan siapa yang buat lagu tu? Dikatakan kekasihnya telah membawanya ke sebuah hotel dan di situlah dia dibunuh. Sejak itu, wujud teori bahawa lagu ini adalah pesanan terakhir Alda sebelum kematiannya. Namun, apa yang paling menyeramkan, jika anda dengar betul-betul di penghujung lagu Menanti Kasih, kedengaran satu suara halus seakan-akan seseorang sedang mengilai perlahan. Aku dengar sendiri, sumpah meremang bulu roma, kata Adam. Adakah ini satu kebetulan atau ada sesuatu yang lebih misteri di sebalik lagu ini? Korang berani ke dengar lagu Menanti Kasih dalam gelap, sendirian